Tadi ni anak aku mai tanya, ayah, ada apa kat KL tu? Pasal apa ramai sangat nak main negara kita? Ada event apa? Soalan dia tu buat aku terfikir. Yalah, kita duk nampak surface-surface saja. Lencongan jalan, traffic jam. Tapi ada benda yang lagi besar yang sebenarnya akan memberi kesan kepada masa depan anak-anak kita. Jadi aku cerita kat anak aku lah macam ni. Daripada 26 sampai 28 Oktober ada ASEAN Summit. 10 negara ASEAN terlibat. Ditambah lagi dengan 70 pemimpin-pemimpin dunia akan main negara kita. Okey, ramai pasal benda ni jauh daripada kita, tak bagi kesan apa kat kita. Tapi sebagai parent, aku tengok benda ni differently. Bila 10 negara duduk satu meja, discuss pasal kerjasama antara negara, digital economy, security, itu sebenarnya sedang menentukan macam mana environment yang anak-anak kita akan membesar nanti. Boleh ke nanti anak-anak kita travel ke ASEAN ni dengan selamat 10 tahun akan datang? Ada ke job opportunities yang bagus dalam region kita ni? Stabil ke ekonomi? Mai aku breakdown macam mana aku explain kat anak aku. Bila region tu dia stabil, dia akan menyebabkan wallet kita kurang stres. Dia macam ni. Bila negara-negara jiran kita dia settlekan masalah mereka ni dengan bincang instead of konflik. Supply chain tak disrupt, harga barang tak spike tiba-tiba, grocery stabil. Kita rasa macam benda ni kecil je. Tapi cuba tengok dekat negara-negara yang constantly ada konflik. Rakyat mereka suffer dengan inflation yang teruk, barang mahal, ekonomi mereka terumbang-ambing. Jadi keamanan ni dia bukannya konsep abstrak, tapi dia save kita punya duit. Yang kedua, peluang untuk anak-anak kita. Daripada Bernama punya report, digital economy dekat ASEAN ni projected 2 trilion by 2030. Kerja digital growing 10% setahun. Maksudnya, anak kita yang belajar IT, coding, digital marketing, demand naik gila dalam region ni. Dan bila region stable, companies willing to invest, willing to expand, willing to hire. By the way, untuk yang ada anak student, Malaysia baru saja lancarkan ASEAN GEMS. 300 beasiswa disediakan. Boleh cek dekat asiangems.org. Tapi gambaran yang lebih besar, bila ASEAN jadi market kepada 680 juta manusia yang connected, opportunities multiply untuk generasi anak kita. Dan yang ketiga adalah respect, penghormatan kepada negara kita akan menjamin masa depan yang lebih baik. Bayangkan bila Malaysia boleh pull off event macam ni smoothly, 70 pemimpin dunia mai, operations teratur, security kita tight. Foreign investors tengok, weh, stabil negara ni. Weh, boleh invest ni kat sini ni. Confident macam tu lah yang akan bawa banyak gila company, banyak gila peluang pekerjaan, better ekonomi untuk masa depan anak-anak kita. Okay, to be realistic, tak semua masalah akan solve dalam 3 hari meeting. Diplomasi ni slow process. Implementation akan ambil masa. Tapi hampa nak tahu apa beza Malaysia dengan negara yang constantly bergolak? Bezanya negara kita ni bersedia untuk berbincang. Kita negotiate, kita kekalkan hubungan. Sementara ada negara lain yang dealing dengan sanction, wars, yang people mereka pergi cari future